Budin datang lagi tuan-tuan. Mai dah. Untuk makluman kepada Datuk hak tak ada kerusi ni, kasihan kat dia. Jadi nak habaq untuk mana LRA Lubuk Buntar ini, semua akaun-akaun yang akan digunakan lebih kurang 70 hingga 90 ribu unit pengguna yang akan menampung keperluan di Bandar Baru, di Lunah, di Padang Serai, di Kulim ni lah tuan-tuan sekalian, yang pastinya semuanya memberikan manfaat kepada rakyat Kedah. Terima kasih, kami tolong selesaikan apa yang telah dibuat oleh pimpinan yang terdahulu. Alhamdulillah, kami tolong selesai. Tuan-tuan sekalian, kita kalau nak sebut tentang rancangan Malaysia ke-11 sekitar 2016 sehingga 2020, kalau tak silap zaman apa perintah betul tak menteri, tak ada parlimen ni. Jadi kepada menteri yang tak ada kursi ni, kalau Penang kata jangan dapat Johor lah. Kalau Kedah, don't try at home. Okay? InsyaAllah peringatan kepada penghuni-penghuni, bolehlah fikir-fikir tengok. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Kita tolong basuh mereka lah, basuh berak apa semua, bagi cuci. Kan kadang-kadang mereka tak cuci betul-betul. Tak apa nak cuci, kita tolong cuci elok. Jadi penghuni-penghuni Piadu nak dekat dah ni. Apa yang dibuat oleh Pudin ni sebagai batu ukuran kita. Adakah dia ni akan mampu untuk mentadbir negara kita dan Kedah itu sendiri? Okey, fikir-fikirkan.